Saya minta saya bayar dulu. Dua orang apa? Berpunca daripada mana? Sedikit-sedikit telah menyuap Betul. wang ringgitnya warga Rohingya yang telah mencetuskan segala monopoli ekonomi. Dalam lockup boleh call. Dalam lockup saya ada screen recording semua. Saya tengok, okey, keluarkan duit sebanyak ni. Suruh seorang ni menyamar cakap dia majikan yang dia ni adalah pekerja. Itulah yang saya laporkan dekat SPRM tu. 40k. Dia orang ambil and saksi semua ada. And ramai juga yang nampak benda tu. Dan saya tak sangka yang WhatsApp dengan saya bagi tahu benda ni semua. Bantu, okey, saya bantu, saya buat macam ni. Rupa-rupanya dia belakang saya ambil duit dengan Rohingya. Cakap dengan security yang jaga kat sana pun untuk bagi pelepasan dan bagi duit sikit macam tu. Tetapi IO kes pun tak pergi ke sana. Sepatutnya kita dah buat report, IO kena menjalankan tugas. Bila saya dah buat report, dia mungkin dah tahu report, mungkin diorang boleh check dalam sistem. And then kereta tu bertukar nama pada Hanif bin Ahmad. Semalam saya pergi siasat, saya tanya. Saya jumpalah sebab dia nak minta suruh turunkan tanda tangan, dan baru saya tahu Hanif bin Ahmad tu nak membeli company. Bila saya tanya-tanya, Hanif tu bukan nak beli company. Yunus tu yang nak beli company. Rohingya ni yang nak ambil company ni. Menggunakan company secretary untuk dapatkan tanda tangan. So saya tak nak turunkan tanda tangan sebab sebelum ni tanda tangan tu ada. Dia orang cakap macam tu. Mana ni satu konspirasi lah. Kami sekretari. Ya. Rohingya ni nak diam semua. 4 Oktober tu tiada perbincangan dan saya tak hadir meeting pun. Saya seorang pengarah dan shareholder dalam syarikat MSA Jaya Construction Sdn Bhd. Dah buat laporan polis sebab ada warga Rohingya yang ambil alih tanpa pengetahuan saya lah. Dan sepengetahuan saya, dia dilindungi oleh penjawat awam. Satu fail saya buat laporan polis tapi tak ada satu tindakan langsung. Kenapa bila Rohingya buat laporan polis, semua penjawat awam yang ada boleh pula ambil tindakan? Kenapa saya tak boleh? Apa salah saya? Ini laporan polis yang ada. Tebal satu fail. Susah ke nak ambil tindakan? Saya warga negara Malaysia tau. Saya bukan orang luar. Saya pun ada hak saya untuk tegakkan kebenaran dan keadilan saya sendiri. Nampak tak masyarakat? Nampak tak saudara-saudari? Bagaimana titisan daripada luaran daripada seorang usahawan yang telah bangkit dalam hidup, tetapi telah dihancur impian seorang usahawan. Bukti dah ada, tapi tiada siasatan yang dijalankan. Fikir sendiri berapa banyak kerugian saya. 600,000 saya boleh keluarkan semua sekali. Terlalu banyak. Isu dia macam ni. Dia ada satu kedai bersih buruk dekat Segabut. Tapi kedai bersih buruk dia tu dinafikan hak dia oleh seorang lelaki Rohingya. Dan beliau sendiri sebagai share partner, beliau tak ada hak langsung dalam kawasan tersebut. Dan nak masuk kawasan tersebut pun kena buat laporan polis apa semua. Dan Puan Intan ni dah buntu tak tahu mana nak cari lagi apa semua. Dan dia tertengok saya punya live, dia PM saya dan saya baca dia punya dokumen semua. Memang agak mengejutkan. Benda ni bukan sikit. Kerugian yang agak juta. Kerugian agak juta. Jadi kes ni macam profil tinggi lah bagi saya. Saudari kita telah membuat laporan polis. Untuk mendapatkan tindakan sewajarnya. Tetapi tiada mengambil sebarang tindakan sehingga kini. Betul. Sehingga kini, saudari, sehingga kini. Kenapa pegawai atasan tidak memandang perkara ini begitu berat untuk mengurangkan beban seorang usahawan kontraktor? Kami akan menunggu segala masalah di seluruh Malaysia. Kami akan turun padang bersama generasi muda. Hidup Datuk!